selam tengah cari ikan. Oh. Dia silap kan. Dia kat sini. Oh tu, lipan. Dia lipan besar tu. Oh. Gila lipan tu. Assalamualaikum guys. Jumpa kita lagi dalam channel Luqman Rahman guys. Okey guys. Okey, hari ni konten aku guys, aku nak ride camping guys. Aku nak ride ke Cameron Highland, Pos Lemoy. Aku tak biasa pergi lagi. Jadi aku dah load dah barang-barang aku dah guys. Dalam bawa semua kira penuh pack jugalah. Aku bawa yang ni. Aku pergi dengan wife aku. 2 orang couple. Right. Tapi aku tak biasa pergi kat itu gitu, tapi aku dah tengok dalam YouTube juga kan, jalan dia agak mencabar juga. Okey je, kita tolak dalam pukul 11 sekarang. Mungkin ambil masa kat situ aku tengok 4 jam setengah. Tapi nak masuk dalam tu, okay, ambil masa dalam sejam kot. Dia kena keadaan dia, tengok jalan dia macam mana kan. Okey. Okey guys, kita nak move guys. Okey. Sekejap kita update masa perjalanan guys. Okey. Sebelum tu guys, flashback semalam aku dah prepare barang-barang. Barang-barang camping semalam. Dia aku tengok dulu. Okay, stay tune guys. Okay guys, esok aku nak pergi camping. Jadi aku buat persiapan untuk esok pagi. Kena tolak barang-barang yang aku nak bawa. Pergi camp guys. Naik motor ride dekat ni. Jadi aku bawa camp untuk 4 orang je. Biar aku pergi ride dengan wife aku je. Aku bawa meja masak satu, yang ini aku ada double tapi aku bawa single je, tak bawa double. Aku bawa kursi tu 2, aku bawa gas. Aku bawa tilam angin aku satu. Dia aku bawa meja untuk lepak meja makan. Untuk yang kecil ya, yang besar aku tak bawa. Jadi tu power bank, tu lampu satu. Aku bawa power bank. Kena prepare untuk power bank ni. Lampu. Aku pergi 2 hari, untuk 2 hari, 3 hari 2 malam kat area Genting. Okay. Jadi guys, ini aku prepare barang-barang aku untuk esok. Okay guys. Jumpa esok guys. Boleh tutup. Okay. Traffic masuk. Tahan aku try. Okay guys, kami ready dah. Move. Guys, kita akan masuk kat Regulate dulu. Kita akan jumpa kat dengan owner tu kat Regulate. Sebab dalam tu GPS tak ada coverage GPS kot. Jadi jalan dia owner camp tu akan ambil dekat Regulate tu. Jadi kita move guys. Sebelum tu kita pergi makan tu. Nanti kita update guys. Sekejap. Yang ni bag ni tak apa. Bag hujan yang ni. Mudah-mudahan cuaca okey guys. Ni ada gerak ni. Jam sikit guys, nak nunggu ni. Ni dah kena ambil jambatan kedua apa. Ni dah ambil jambatan pertama
airport ni. Dia try tu. Okay guys, sekarang kita dah masuk ke Sembang Pulai. Kita berhenti makan sat. Sat kita sambung perjalanan kita. Kita sambung berhenti. Dah makan apa ni? Tahu? Simpang lepas tol tadi kita masuk. Berhenti ni. Lepas tu sat lagi baru kita teruskan perjalanan. Jom kita update kan. Okay guys, kita makan nasi campur teri. Nasi campur guys. Sedap juga kedai. Lagi, boleh lagi. Okay, stop. Okay. Okay guys, tu makan nasi tu kat tengah hari. Saat baru kita akan sambung balik. Kita sekarang dah dekat Simpang Pulai. Terus masuk Simpang Pulai. Lepas tu kita akan tunggu terus ke Regret. Regret. Gitu. Jom kita makan dulu guys. Selesai makan. Kita rehat sebentar. Saat rehat. Lepas tu baru kita terus bolehlah makan kat sini. Dia harga dia pun tak lah. Bolehlah makan makanan. Okay. Saat kita akan terus ke Regret. Tunggu kat sana guys. Kita makan cap. Pak Ayub Cafe restoran kan? Di sini ni. One stop Pak Ayub Cafe. Okay guys, kita nak gerak dah. Kita lepas makan. Kita akan gerak ke Pekan Reglet dulu. Aku tunggu kat sana. Dia kata dia akan tunggu dekat Simpang masuk kat Putroi. Kita akan cari. Kita set GPS di Reglet. Pekan Reglet. Okay, Alhamdulillah bawa sampai Sembang Pulai sekarang ni okey. Cuma bawa barang berat, motor berat sikit lah. Tak boleh lari laju sangat. Bawa full pack dalam box tu penuh dengan bawa seat ni guys. Full pack lagi. Kira berat tapi okey lah. Motor ni masih dengan keadaan okey. Jom kita teruskan perjalanan guys. Jom gerak. Okay, kita dah gerak guys. Lebih kurang 1 jam. Kat sini 1 jam 49 minit. Kita akan sampai Pekan Reglet tu. Sekarang jam guys, waktu sekarang tu pukul 1 lebih dah. Setengah guys, kita berhenti. Kita pergi ATM sat guys. Ambil duit takut atas dari ATM. Kita nak bayar di website. Kita berhenti isi minyak. Pak minyak ada tinggal 2 batang tadi. Kita fullkan kita nak masuk dalam tu kat dalam tu. Kita fullkan isi RM15 lagi. Ya, kita pakai baju hujan juga. Hujan. Nampak jalan. Hujan. Guys, kita pakai baju hujan untuk ni. Kita pun hujan tak basah. Berhenti kat Kifam. Kat Kifam guys. Kita nak beli jagung apa kan. So kita boleh buat makan kat sana. Stok makanan kami tadi. Kira stok makanan kami terus beli kat atas ni guys. Lepas tu pergi jagung. Tak kita kena isi minyak lagi guys. Tadi aku isi dah sebab aku nak isi minyak balik sebab lagi takut tak sempat nak masuk dalam tu sampai kawasan pedalaman, kawasan orang wah pedalaman. Buka baju hujan tu. Buka kan. Baju hujan sikit lah kan ini.
Guys, kita sambung balik. Kita tadi kita singgah beli jagung, kita sambung balik guys. Tapi ring light ni guys, aku rasa better naik. Kalau kata pun nak senang naik Tapoh. Sebab kita akan turun balik ke Tapoh ni. Sebab kalau aku naik ke atas kan, aku kena naik kalau Simpang Pulai, kena turun balik ke atas. Naik tengah rata, turun sikit kat bawah. Kita sampai kat Cameron lah. Asal kita berhenti isi minyak, bagi full minyak aku ada lagi. Turun 2 batang 3 je. Jadi aku nak isi bagi penuh. Okay guys, kita sekarang dah dekat sampai lagi 15 minit, 13 minit. Kita berhenti saat beli kedai runcit lah. Saya kat sini ada kot. Kita berhenti kat kedai runcit, beli tab. Kita nak beli barang-barang pro Maggi sikit. Lepas tu baru kita gerak terus sampai dekat pus semua. Ni kita jalan ni raya. Ya ni. Betul ke dia? Lama tu. Baru juga. Okay guys, kita sampai dekat pus. Lama ya. Tu depa tunggu kita. Ada lagi tunggu ke? Ada lagi tunggu? Tak ada. Atas sana agak turun sekejap, dia nak ni sebab jalan tutup. Oh. Jom kita gerak. Okey. Okey guys, dia tunggu kita kat sini. Kita sampai dah kat persimpangan Pos Selangor ni. Mana dia? Okey, dia guide kita masuk dalam guys. Dia guide. Okey, kita nak dia kata kena turun side, mungkin jalan tutup kau kata tadi. Ini dalam guys, jalanan masuk ke dalam kawasan side ni, dekat dalam dari punya ni ya.
Bumbu getah. Nampak muka motor tak? Ha? Nampak mengalir. Lagi ada lagi? Lagi tak apa, lagi naik atas. Tak tak. Boleh tak? Naik. Okay. Jalan banyak sini ya. Kita kena jalan. Jalan ekstrim kan. Tadi daripada tengah buat jalan simen memang bau diturak. Jadi agak tadi nak jalan kat tepi je, nak selip motor kita jalan mesti buat angin lah. Saya tadi kena tembak ayam lah, sebut simen kan. Tak boleh, saya kata kena tunggu simen dia keras tu. So nanti termasuk balik simen dia keras. Boleh, macam ni jalan macam ni dorang ni masa tak tahu ni jalan. Simen bahaya tu, jatuh. Jalan ekstrim guys. Masih kat sini. Kalau kata ni, motor ni, kata motor ni lepas kan 350. Ekstrim jalan ni. Dia agak kena pakai adventure. Ekstrim. Saya ekstrim kan, tengok ekstrim jalan guys. Ekstrim. Dia masak tadi mandi. Dah tak ambil air hujan. Dia ambil kan. Ini sikit dulu dia long. Ekstrim benda guys. Jalan ni memang ekstrim.
tak dalam GPS kan. Alah ni memang kalau GPS tak dapat dikesan. Mudah-mudahan motor Forest tu dapat harungi kan. Harungi ekstrim pelan-pelan kan. Sudah dekat itu. Itulah sana. Allah jatuh, jatuh dia pula. Aduh. Ni. Sangat. Sudah. Ya. Gambar itu ya. Tak boleh ke orang. Okay. Ha? Aduh masuk. Jagung jatuh pula. Jagung aku pergi balik kan tadi. Jalan tu dia pun tak buat macam nak naik esok balik. Jalan tu dia resap. Jalan tanah merah dia tu. Saya nak balik ni. Sebab balik nak naik. Balik nanti ni turun tak apa. Tadi nak naik tu. Oh. Nanti kena turun masa nak naik. Kena turun masa nak naik. Sikit pun naik. Jalan kalau biasa tak ada masalah pun. Tak boleh macam tu. Tak boleh macam tu. Dia dah sini dia gila. Orang ekor dia kan. Orang ekor ni kan. Ni merah jalan lecah tu. Itu takut tak boleh naik. Dia tak boleh naik. Kalau dia tak basah, kalau dia kering tak apa. Kalau dia basah dan naik bukit tu tak payah sweet apa tu tak cukup naik bukit. So barang banyak dalam motor tu. Boleh tak? Ekstrim kan. Ni tahap level ekstrim gila kan. Ekstrim gila kan. Ni orang kata ni nak mau. No. Wah ini apa tu kan? Ni jalan ekstrim ke tak apa. Ekstrim. Gila-gila je ekstrim.
Nanti tu tengok ni. Gila tak dia dah bawa saya ke sini. Kan ayam kena apa? Kena di. Ada ekstrim gila ya. Kita tengok motor kita apa jadi ya. Sepak salut. Memang kalau kat Power 4 boleh, kalau kata ni kereta biasa ni tak lepas ayat sungai syok. Sungai kan. Ya guys, kampung ni memang ada pendalaman kan. Memang dalam, gila-gila serius. Dalam. Cantik kawasan dia. Cantik kan. Dulu tu dia. Ini cantik guys, memang dalam guys. Dan sini dia jalan memang satu. Kita dah jalan heavy je. Okey, gitu saja. Ni ada pek ayak itu boleh basuh ni. Ni pek ayak itu lagi. Okey, kita dah sampai dah. Ada orang mengai? Mana? Oh. Okey. Okey, kat mana yang kosong je? Okey. Oh, tapi jalan yang selut tadi nanti sebab ayak tu turun. Yang tadi jalan selut ada ayak tanah merah tadi tu Jalan tu nanti depa okey ayak nanti ada juga lah nanti. Tak tahu lah. Oh, sebab masa nak balik tu rasa okey ke? Masa nak balik jalan merah tu tak risau. Sebab ayak pecah ke? Jatuh tadi. Tak itu. Takut nak kan. Ni sebab apa yang ni jatuh ni. Yang ni jatuh angkat gutik kotak baju. Oh, jalan sini teruk juga. Itulah banyak kereta-kereta. Oh. Hanya boleh masuk, jangan tak boleh. Tak boleh kalau kereta biasa tak boleh. Memang tak boleh. Lepas tadi jalan yang tadi ramai kan, ada kat situ ada ramai orang. Kan? Sebab apa ayak keluar kat situ tadi? Atas situ. Ha? Atas. Baik. Baik pecah. Oh. Depa nanti buat balik ke tu? Tak tahu lah, kita tengok. Sebab takut masa nak balik tu boleh naik ke? Tahu? Boleh kot Kalau tak ada air okey lah jalan tu. Tak lah, nanti kita teman balik lah. Teman balik nanti tengok. Duduk mana ni? Ni saya. Ada lagi rumah tengok. Okey guys, kita dah sampai guys. Nampak lagi. Oh. Tu lah kita boleh. Okay, saya nak bayar payment dulu, bayar teruskan duit. Apa dah boleh set up dulu. Saya tak dulu lah. Nanti duduk mana ni? Duduk bayar motor tu tu. Oh, Allah Akbar. Ni. Tapi sini tengok. Okey guys, tengok guys. Motor aku jadi apa guys? Oh dia. Salut, gila ekstrim tak ekstrim guys. Okey guys, dia punya owner dah. Lagi dia berkata set up dulu, nanti kita tengok macam mana guys. Okey. Bagi aku jalan paling ekstrim dah pernah aku main. Tapi kawasan dia view dia guys tu dia memang syok. Tak ada aku tak boleh tengok tempat lain yang view campsite macam ni. Sungai dia tu dia guys. Oh the best. Tapi motor aku pun gila hari ni. Balik motor pula tadi. Oh dia berselut. Tak tahu lah aku nak balik sama ada aku lepas aku tak lepas ni. So, aku nak cuci motor kat depan ni ada payah sat. Oh aduh guys. Serius guys. Habis nak tengok. Selut kami tak jatuh selut. Sebab ada barang jatuh dekat pegang dalam plastik. Habis barang. Ui tak. Aku tengok yang pernah cantik yang pernah aku tengok ni kat sini. Oh, kat sini mancing dia kata cantik best shop guys. Mandi mancing kat sini. Okey guys, kita nak set upemo. Kita tengok dah side dia guys. Side kita duduk atas ni ya. Tempat banyak hari ni memang tak ada orang masuk. Tapi guys, yang kata view, super baik view dia. Memang tempat ni kira memang tersembunyi betul ya. Dah masuk dalam ni pun memang agak mencabar. Gila-gila punya heavy punya adventure. Nak masuk jalan dia tu memang ekstrim gila. Motor aku sampai aku tak tahu lah. Aku nak keluar sama ada boleh pun tak.
Sebab apa aku tadi aku cuci ada dapat air depan tu. Cuci motor sampai berselut-selut motor, bukan kata berselut, bersimen pun guys. Serius, ni aku dah cuci dah sikit ni. Oh, ambil baju jaket aku bukan jatuh pun, sebab jatuh. Sebab bag plastik koyak tadi, bawa jagung, ambil tadi. Okey guys, aku nak set up kemah aku tapak tu. Okey. Tapi ayat guys, sungai dia, terbaik lah. Okey guys, kita nak set up kemah dulu. Sini. Sekarang pun dah pukul 6 lebih dah. Jam ke apa dah? 5.19. Patutlah buat filem yang Aku tertinggal flashlight guys. Aku tak tahu terlupa pula flashlight macam mana boleh terlepas. Tapi rasa macam bawa tapi tak tahulah macam mana. Aku tak ada pula tertinggal kat rumah. Tapi walaupun tak pakai flashlight, kemah ni dah waterproof. Cuma depan tu kita nak tutup nanti susah sikit. Kita nak cover. Aduh, tak apa guys. Macam mana pun dah bawa dah sampai. Dia guys, aku buat simple setup ya. Aku terlupa tinggal flashlight guys. Flashlight tu penting tapi aku dah tinggal. Nak buat macam mana guys? Jadi aku tak set up lagi, saya nak percaya kayu kena adjust sikit untuk ni, cover ni. Jadi guys, aku nak percaya kayu untuk ni Sat. Guys, aku nak sekarang guys, set up aku kena adjust sikit lagi cam tu. Aku nak cari kayu api Sat dah, semayang dah. Solat dulu, dah solat Alhamdulillah. Kita cari kayu api kan. Lepas tu kena buat campfire kat sini, memang kena buat campfire, aku nak buat tempat guys tu memang pemandangan dia syok je. Tempat healing tu ni. Tak kayu api dulu kan. Jam ke apa? Kalau kita nak mandi boleh. Mandi dulu, syok mandi ni. Okay. Sejuk ke syok. Kalau mandi kat ni best lah. Sungai dah. Best. Ni kami dah jam ke 7 lebih dah. Dah set up lah kemah. Kewak ala kadar sebab dia tinggal flagship. Ada 2-3 benda aku tinggal guys. Jadi okay, kita bawa lampu. Jadi okey lah. Aku set up. Sekarang kami nak masak dulu apa yang dah. Lepas tu baru tengok macam mana. Okay, nak buat aktiviti guys. Okay, hari ni aku tak dapat review kat apa semua part. Okay, ni esok aku akan review. Tapi dapat super best. Syok aku nak nonton. Okay guys, sekarang kita buat. Tadi hujan sikit tadi guys. Nampak muka-muka jelas gelap kan. Jadi kita buat campfire. Abang kita ni dia buat main. Nak pergi pancing. Nak mancing. Dia nak main rod mancing guys. Jadi kita tengok kita mancing ke macam mana. Okay guys, lepas ni serius orang sit sini guys. Malam-malam lepas tembak ikan selam guys. Ayak sejuk guys, berbulih. Kawan tu dia naik dia tengok depa aktiviti depa malam-malam. Depa selam tembak ikan. Seorang duduk tengah selam. Gitu. Malam-malam selam tengah cari ikan. Kat sini dia guna solar guys. Lampu-lampu jalan kat sini ada semua boleh solar. Ada seorang tu tengah tembak ikan dia cari. Kalau nampak guys kat ujung tu. Nampak. Ada seorang tu dia tengah dia tengah tembak ikan. Malam-malam guys, serius. Kita asli je orang dia dahsyat. Tak pakai baju malam-malam boleh mandi malam tu. Mancing sudah dapat Kita try mancing. Try tengok mancing. Dapat nak rasa sekali.
Selam cari ikan malam-malam tu. Siang kan susah dapat? Ha? Kalau siang susah dapat? Oh. Oh, tak kena dia oi mata ke. Ada? Uish. Oh. Ni guys, kita tengok. Ni tengah. Oh, tembak ikan pakai ikan ni, pakai tembak. Tak mancing tak naik-naik lagi. Ni guys, malam. Bulan ni Allah cantik dengan dia. Bulan ni. Oh. Pagi. Okey. Nah. Dia weh. Sekejap. Tiga ekor sudah dapat. Okay guys, kita sambung esok. Oh, ni dia. Ni kita tidur dulu kan, letih. Tak tidur lagi, tadi kita buat pancing aktiviti. Lepas tu kita update dulu esok guys. Okay guys, see you. Okay. Okay guys, Assalamualaikum. Jumpa kita lagi hari kedua guys. Di Pos Lemoy, Kampung Asli guys. Oh. Guys, mau sejuk tu. Memang sejuk gila kat sini. Sampai sejuk pakai jaket tidur. Hari kedua guys, kita nak ke pusing kat dalam kampung dulu guys. Saat ni pagi lagi. Ayat kat sini sejuk lagi, tak boleh mandi lagi guys. Jadi guys, untuk hari kedua ni kita tengok kita nak masuk kat dalam tu ada kedai-kedai runcit, nak beli barang sikit. Semalam dia petengah ikan bagi kita, ada ikan tengah. Dia nak goreng ikan tu guys. Tu pagi serius guys, bawa kat sini memang sejuk tu. Malam tak ada sejuk. Okay guys, kita habis guys. Semalam guys, kita buat air kita sejuk ikan tu elok lagi. Dia 3 ekor. Makan dengan nasi lagi. Kita makan dengan nasi. Kita buat layak pun dah okey dah ikan ni. Ikan tengah. Rupanya tangkap daripada tembak ikan malam-malam sejuk selam tengah ikan. Gila guys. Kita tahu dia. Ni jono ni pun ni tak memang. Oh, still kalau ni bawah. Jom tak kaji tu. Okay guys. Okay guys, kita makan Maggi dulu guys pagi ni. Kita tak masak apa lagi. Makan Maggi Pama guys. Maggi Pama guys. Okay guys, aku belanja view kat bawah sikit. Pagi ni pukul 9, 10 hujan dah rintik kat dia. Ni guys, view kat sini cantik. Kami hari ni ada kat sini, tak ada air masuk. Mungkin hujan kot. View dia guys, pagi ni view. Oh, memang healing clear lah. Dia punya sungai. Ada view kat bawah guys. Kamera aku buat untuk kamera. Tak ada siapa buat hari ni guys, kami ya. Hujan duk rintik sikit kan. Lagi cuma kami nak masak ikan tengah. Dia bagi semalam dia tembak ikan malam-malam. Dia selam kan. Belanja view sikit yang bawah lah. Tapi campsite ni kalau betul besar kot. Dia hari ni siapa pun tak ada. Jalan-jalan sikit. Sungai dia kan memang bersih. Sungai dia baik. Sungai dia nak mandi sejuk lagi kan. Tak mandi lagi. Matahari tak keluar lagi. Tapak ni open je guys. Sampai boleh nak duduk kat mana pun kau boleh duduk. Ya sayang, serius. Hujan sikit ni ya. Dia punya view memang cantik. Pos Lemoy campsite. Tapi nak masuk dia tu
Oh, boleh tahan dia punya pencabaran nak masuk tu. Nak keluar ambil tengok motor aku jadi macam mana. Malam motor terbalik parking, tanah lembut, terbalik, patah sikit dia punya cover ni. Ni cover guide aku patah malah kan. Habis motor berselut tak apa, yang tu belakang geran. Dia baru kena cuci je. Okay guys, saya kira aku punya plan nak masuk kat kampung asli lagi. Tengok dalam nak pergi tinggal kedai-kedai runcit tu macam mana. Beli barang sikit-sikit. Kita update masa. Duh, kita bakar ikan tangan malam. Cuk, isi dah kita bakar Dia nak masak pakai minyak. Tak ada minyak Jadi kita masak lagi bagus kita membakar kakak. Makan nasi nasi dah masak. Ya guys, kita nak mandi dulu. Oh, sejuk guys. Sanggup aku nak mandi. Sejuk. Memang sejuk gila Oh, ayak dia memang sejuk. Mandi juga tak mandi ni. Ya ada kan cantik. Ini dia guys, sejuk. Kita dah mandi dah guys, later. Oh, sejuk gila kan. Okay guys, sekarang 1 lebih dah kami lepas mandi. Lepas mandi, saatnya nak pergi pusing dekat kampung orang asli tu Zat. Si kampung orang asli tak jauh, jalan kaki je pergi. Saat kita try. So, aku review sikit gambar kat kawasan-kawasan ni. Hari ni tak ada siapa guys. Kat ni tapak campsite ni besar guys. Dia ramai boleh masuk ni. Dia tak kira lah kalau kita main masuk tak mana yang ada kosong masuk kat sini dia buat ayak. Dia ayak daripada air sungai, ada singki. Ayak ni sentiasa keluar je lah. Kat sini tapak pun cantik ni. Jom kita jalan sikit guys, naik ke atas sikit. Cantik guys kawasan ni, memang cantik. Ada pokok-pokok buah. Tak salah saya, tak salah ada orang yang jaga campsite ni beritahu bulan 1. Kat sini bulan 1 ada musim buah durian. Nak makan durian dia makan percuma ya untuk customer-customer yang booking kawasan ni. Jom kita naik atas jalan ni. Kawasan memang okey ni tu lalu masuk yang kita masuk tadi tu. Di sini semua boleh buat campsite tapak ni. Rumput ni. Tapak cantik. Aku parking kat ujung tu camp aku nampak tu. Ni open campsite boleh masuk. Cuma jalan nak masuk dia tu lah agak mencabar sikit. Hanya 4x4 je boleh. Cari kayu sikit guys. Tu buat campfire malam ni. Petik kayu-kayu yang ada. Oh, kayu besar ni bagus. Nah, aku nak cari kayu. Kayu basah. Boleh kalau pandai bagi hidup api boleh hidup. Jamban tengah-tengah ni ke. Jamban magic kan. Ni semua tapak ni semua boleh buat campsite. Di hari yang aku main ni tak ada siapa pun, aku seorang je. Kan jalan, ada jalan simen. Kalau berperasan nanti video aku sebelum ni ada jalan simen yang tengah buat. Jalan simen tu menyebabkan dia tak bagi masuk. Sebab dia tengah buat masa aku main pun tadi jalan tu nak masuk. Jalan simen ada dalam video aku ni playback. Nanti jalan tu yang simen tak kering je. Aku harap masa aku keluar nanti simen tu kering lah. Sebab masa aku nak masuk tu bakal angin tayar-tayar kau. Pusing nak naik. Kan jalan tengah dia buat simen. Tengah buat jalan tu ada 2-3 tempat lah agak mencabar jugalah nak masa nak naik tu, nak masuk sini.
Aku review sikit apa. Situ ada toilet tandas. Kalau kat area sana tu ada tandas kat sini. Tandas dah, kita tengok tandas dah guys. Tu saya aku kumpul kayu. Ni jalan yang aku masuk pada atas. Turun jalan tu. Aku masuk ke sini guys. Jalan masuk dia. Tu masuk ke dalam ni lah tempat campsite. Kalau jalan ni pergi terus sana tu pergi perkampungan orang asli di dalam ni. Tu toilet dia guys. Ni toilet dia. Toilet masalah kampung orang asli kan. Jadi tu kan. Kita tengok toilet dia kan. Ni toilet yang dia persediakan. Dapat air dalam ni. Mandi. Dia nak mandi pun boleh kat sini guys. Dia toilet dia. Sediakan toilet boleh mandi guys. Ya. Okey lah toilet dia untuk kawasan macam ni kan. Ni tempat mandi, ada tempat ayak. Buka ayak, tengok ada ayak. Ada ayak kuat laju. Ayak. Ni tandas rosak. Tu ada lagi toilet. Boleh mandi toilet ni, okey lah guys. Toilet tu kan. Tu ada toilet tandas. Okey. Macam tu lah toilet dia. Okey lah, bagi ni kan terjauh sikit lah daripada tempat campsite. Dia jalan sikit naik 1 meter macam tu jarak dia. 1 meter daripada tempat campsite, 150 meter je. Ni saat kita nak pergi ronda masuk dalam guys. Ni laluan dia titik. Ni ada jambatan untuk kita pergi ke ni kampung orang asli. Okey, so review dulu. Review simple kat hamba. Macam ni dah tapak campsite. Pos Lamoy, Cameron Highland. Tapi sini ni view dia best. Wah, gitu. Guys, kita nak pergi gabungan orang asli guys. Kita masuk. Jom ni naik atas tu. Jom lah. Belum tu kat situ. Nak hujan ini kasut ini tak ada dalam tu. Kasut tak ada dalam tak? Ni apa ke? Tekan kamera saya tekan. Dia tekan. Okey. Ini, kata ni. Tolong kata saya kasut simpan dulu. Laluan kita nak pergi ke kampungan orang asli hujan sikit ni guys, tak hujan. Dia ambil gambar kampung dia. Ni kampung orang asli.
apa ni. Daripada 4x4 semua pakai kat sini kena pakai 4x4. Masuk je nak ni. Sekolah. Saya kena cek. Dia tampung kat mana? Kota cikgu ni. Ada itu. Oh, hujan tak? Kita runcit ke dah? Yang mana tu? Jom kita pergi. Nak beli apa? Nak beli apa kau? Kita nak pergi dah runcit tengok dah. Kita runcit apa ada runcit dah. Masjid ada masjid. Kita tengok apa ada. Dia juga beli. Hujan ni sikit apa? Sikit apa? Ni kan? Ni. Oh, ada ayam masuk. Okey guys, ni dekat kedai runcit kat sini ni. Kedai runcit mana? Sini dalam ni lah Mi. Mi dah masuk. Okey guys, saja kita tengok kedai runcit. Kita nak beli apa benda. Ni Cik Aziz. Dia Cik Aziz ya. Dia yang nak kalau apa-apa nak hubungi dia. Nanti aku tak nombor telefon aku kan dekat ni. Nak sadi tu. Ayah di mana? Kita tengok beli runcit guys. Nak beli ni beli dah pula. Nak makan nasi. Ada kicap sini. Digoreng. Dia kata beli Maggi guys. Habis telur. Sebelumnya telur. Kita beli telur sikit. Saya ambil 2-3 biji Sekejap. Nak ayat dah ya. Sikit-sikit lah. Ni apa je? Milo, tak Milo. Itu je, lebih sikit ya. Okey, tak boleh banyak. Kita nak balik ni. Okey, tu dia guys. Okey bye, view di perkampungan orang asli di Lemoy. Ya. Ada nak pusing ya. Macam ni guys, kawasan dia. Nak masuk sini, dia mencabar. Kita pusing betul gede. Jalan ni peta tu semua pokok kita yang ni kaya tak ada pusing. Tak ada kono itu. Pusing boleh ya.
Orang tinggal kita masuk kampung lah ni. Dia punya berkabus tu, berkabus. Jom. Jalan tu lah nak dia. Kau mana pergi jalan ni? Oi. Mesti dia ni lah. Jom masuk dia, ada pusing. Ramai hari ni. Biar jangan mati. Tak lah. Pusing balik. Pusing hidung. Masjid. Sedap. Adik. Pusing ni. Oh, masjid ni. Masjid dia bawah ni. Masjid Kampung Lemoy. Ni hujan. Mampus. Mana bosan. Tu boleh. Tarik. Ya. Bunyi ya. Jom naik balik. Boleh jalan. Jom. Ini kadang-kadang ada main bola. Bola asli. Hujan basah kita. Ini lebat. Jom kita pusing balik. Hujan ni kau tak hujan ni. Terus. Kau mana kita pergi ni nanti? Kau mana pergi tadi? Kau mana tadi kau sini terik? Terik kan? Hujan. Hujan ni sebab basah kan? Ni basah free lah ni. Kau kiri? Naik aku basah. Hujan ni dia boleh berhenti duduk dalam putih kampung tu yang asli. Tu durian. Oh, ada durian. Tapi tak masak ni. Dah laku dia tu. Dapat depan dah tu. Di sekolah. Tak ambil agak mana dulu ya. Tolak angkat Malaysia Madani. Mana rata. Sekolah tu okey. Tapi dalam dia nak masuk tu. Kau banyak tinggi dah kan? Basah kita hari. Jadi kasut Ina tu basah hari. Sekarang dah pukul 7 lebih dah guys. Aktiviti kita malam ni kita buat campfire. Nak buat ni malam kelihatan untuk hidup. Solat tu maghrib dan muadu. Ni kita kat jagung kat sekitar hari. Dan ni kat jagung bakar. Jagung bakar. Guys, dah aktiviti kita. Kita buat campfire guys. Kita malam ni hujan di set campfire tu stup baju kan memang darah drop lepas perinam setengah memang drop tu cuaca
Oh tengok kat sini memang agak sejuk. Campfire lah satu-satunya boleh kita panaskan badan kita kan. Kat sini panas sikit. Dekat jagung jagung saya berbolkan solat. Nak bagi kayu basah, nak bagi kering kayu kena batang besar. Jadi kita boleh relax so pagi baru start dah solat. Dan ni pun cuaca hujan duk ni sikit rentik-rentik. Dia bakar campfire okey. Buka tu flat. Kita nak tengok je. Jaga. Ni ulat apa ni? Ini ulat kan? Dia kat sini. Tapi ulat ni bukan risau kan? Bisa ulat ni. Oh. Rasa ulat kan? Dia. Saya dah ingat tadi duk cerita ke apa tu ni. Rupanya betul ulat. Facebook. Dia guys. Kau tengok guys, ulat guys. Tapi dia tak kacau orang. Serius guys, dia ulat. Oh, nampak betul ulat. Oh. Tu ulat guys. Tu takut dia nak tangkap kau kat sana. Nasib baik ada orang ni Azizi tu. Kita nak halau dia pergi jauh daripada ni. Tadi dia main aku tak perasan tu, tak sedap dia main tengah-tengah ni. Ulat apa tak tahu. Jangan king cobra ya, king cobra kalau bahaya. Saya nak bagi dia masuk dalam tu Tak masuk. Ni, jangan. Dia datang sini, jangan datang sini. Dia patah balik kalau bahaya. Okey guys. Dah pukul 12 lah guys. Tadi makan saya, kita makan Maggi. Ni aktiviti ni kita jumpa esok guys. Tadi peristiwa tadi ulat. Lalu kat hutan camp ulat hitam putih tu, tak hitam tebu tak salah. Nasib baik tadi ada owner camp duk sembang tadi. Ada yang jaga camp tu, Cik Azizi. Dia agak buang ulat tu hijau. Ulat tu nak bisa juga, bahaya. Ok guys, jumpa lagi untuk hari ketiga kita esok lagi guys. Ni aku nak tidur dah hampir ke 12 jam. Ni buat campfire je lah tadi. Campfire bakar ni. Ni cuaca pun duk hujan lagi. Rintik-rintik hujan tapi okey lah. Tak camp, tak pasal dalam. Memang sejuk. Dekat sini memang sejuk. Kalau kata nak main sini kena bawa selimut. Betul, baju kena pakai baju sejuk. Ok guys. Ok, jumpa guys esok guys. Ok guys, selamat pagi guys. Jumpa kita lagi ke hari ketiga kita di Koh Selemoy campsite Koh Selemoy guys. Ini hari last guys. Hari terakhir saya nak tekim barang. Hari ni nak tekim balik dalam pukul 12 tu. Dan sebelum balik tu kita masak Maggi dulu makan last, makan Maggi, jagung kuih je. Jadi nak pergi habis barang-barang ni makanan supaya ringan nak balik. Tu kalau tengok kita basuh mandi-mandi sikit kan sebenarnya. Kita gerak kan. Kalau ni semalam pun hujan, cuaca hujan dah sejuk tak boleh tahan. Sebab ada campfire tapi memang pukul 3-4 pagi dah sejuk juga, api padam-padam. Ok guys, start kita update masa nak balik. Guys, kat sini pokok buah banyak guys. Ni pokok buah kuning lah. Buah kuning guys. Buah kuning banyak guys. Ni ada pokok durian bulan 1 kot. Jadi yang cik Azizi kita bulan 1 tu nak main makan durian. Untuk customer memang dia makan durian semua guys. Pokok buah. Pokok buah.
Hari ni langit biru sikit. Matahari tak keluar. Hari ni pun nak keluar untuk matahari. Panas. Still kami seorang je kat sini. Campsite ni. Kami saja yang ada kat campsite ni hari ni. Tak siapa yang ada. Buah kuih ni dimakan kan. Try. Okay guys, okay. Sekarang kita nak packing. Nak prepare untuk balik ya guys. Makan lah ya. Ni tak makan dah. Habis tu duduk prepare. Kita dah siap dia, dah masuk barang dalam motor dah semua. Okay, kita nak gerak guys. Tu Cik Adili pun duduk tengah tunggu kita. Guide kita balik. Kita nak gerak balik lah. Sebelah begini. Tengok sekejap. Sampai nak keluar daripada kawasan ni guys. Mana Cik Adili? Easy. Tak boleh masuk kawasan kot. Nak masuk dalam ni kalau boleh isi minyak benar-benar dulu lah. Baru masuk. Lincik. Ada yang makan lincik. Lepas tengah sejuk pun kan. So, jangan cepat buka heater. Buka heater belah heater. Mudah-mudahan selamat keluar kan. Lepas jam tengah ada 4x4 ni pergi laluan untuk tepi dulu kan. Jalan ni ya, susah sikit kan. Tengok jalan hari ni dia kering sikit lah. Boleh. Jalan ni ada risau. Alhamdulillah kan jalan yang agak susah boleh melepasi. Habis kasut pelik. Habis lah, yang tu lepas ramai. Oh, jalan tu yang bagi aku kat mencabar. Habis kasut aku selut buat kan. Semua kasut lemak. Ini gambar kasut. Okey. Apa dia? Oh, tu lipan. Video lipan besar tu. Gila lipan tu bang. Oh, lipan tu. Dia jalan tu yang susah tu. Yang agak susah. Aku risau yang aku nak balik ni. Aku tak terbalik ke okey lah.
Ini dapat di depan tu. Pembara di depan tu. Kena mati je. Dah kena selut dia api lah, senok kasut. Kelak-kelak ni first thing aku cari guys. Aku nak pergi cari kedai wash lah, kedai cuci motor. Dia tahu gila motor, sarat. Salut untuk motor. Jadi motor cross kan. Motor cross. Dia kebun ni. Kebun kau tahu apa ni ke? Ambil mana? Oh, bunyian tu kita buat atas bukit kan. Bunyi dia. Ambil. Okay guys, alhamdulillah kita selamat keluar ke simpang masuk kampung Pulau Lemoy. Sebelum nak masuk perkampungan Pos Lemoy tu kena masuk simpang dah ni guys. Okay guys, aku tak ada nak jumpa Cik Azizi tadi. Dia berhenti, dia beli barang kot. Aku nak jumpa ingat, nak salamkan dia dulu. Tapi tengok kalau dia sempat mai, aku jumpa tak sempat. Okay guys, sampai sini je video aku guys. Ride camping ke kampung Pos Lemoy. Kira aku ambil masa tadi jam keluar 24 minit, hampir sejam perjalanan nak masuk daripada sini ke dalam tu. Okay guys, sampai sini je video aku guys. Jangan lupa guys, subscribe, share dan komen guys. Okay, jangan lupa guys. Dia tengok guys, sebelum aku keluar tadi aku habiskan video dia tengok motor. Ya Allah, aku kena cari kedai cuci motor dulu. Ya, kasut tengok habis tadi aku tahan. Nasib baik aku lepas keluar.
Oh. Okay guys, jumpa lagi next konten guys. Right, konten akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Do it no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag. Itu saja perkongsian kami kali ini. Jadi pancing, program, aktiviti keluarga sampai channel kami yang bermanfaat. Bagi berbalik channel ini, dan lupa subscribe dan jangan lupa juga tekan butang lonceng tu supaya tak terlepas video baru dari kami.